So guys, you are watching Zai Afan channel. Jadi guys, untuk video kali ni saya nak review headphone. Akhirnya saya dapat pegang Ini keluar daripada Nothing, which is Nothing Headphone 1 yang diorang keluarkan pada bulan 8 baru-baru ni. Punya specs, dia support Bluetooth 5.3, codec dia support SBC, AAC dan juga LDAC codec, so dapat high res audio wireless, dan juga dia pun support active noise cancelling dan juga ada transparency mode. Battery life maximum up to 80 hours, so dia bergantung kepada jenis codec dan juga mode yang korang gunakan lah. Segi dia driver 40mm dynamic driver. Overall tuning, dia claim dia tune by CAF, so ini saya rasa dah kebanyakan dia punya true wireless earbud dia pun tune by CAF juga. Dari segi design dia untuk headphone ni, so dia punya design ni memang still maintain dia punya konsep macam Nothing phone, so dia nampak like transparent punya design, nampaklah komponen-komponen dalam ni. Kalau korang pakai dekat public, this one memang nampak handsome lah, orang semua akan tengok headphone ni memang cukup-cukup unik. Walaupun dia punya design dia petak ni, dia punya ear cup ni still bujur lah, akan ikut ke bentuk telinga kita. Dari segi dia punya button control pun semua dekat sini button control semua dekat bahagian tepi sini. Ada satu button ni press untuk play and pause dan juga tekan lama untuk control dari segi dia punya ANC. Juga ada ni ada jenis roll roll ni untuk korang control dia punya volume lah. Dia macam ada that tactile feel sikit. Di bawah sini ada dia punya power button power button semua. Lepas tu ada type C untuk charge, dan juga ada dia punya 3.5. Kat sini ada satu button dia kata button ni untuk korang nak call Google Assistant ataupun atas saya iOS pun boleh guna juga. Swivel boleh pusing macam ini, dan juga dia punya headphone dia pun ada like a spring loader kat bahagian sini Untuk overall fitting headphone ni bagi saya okey saja. Fitting dia nice, dia akan tutup keseluruhan telinga dengan cukup bagus, boleh bagi noise isolation yang baik. Cuma dia agak berat sikit, 300 gram headphone ni. So pakai lama-lama tu mungkin korang akan rasa kepala korang ni macam bawa batu. Dan satu lagi saya perasan clamping dia ni agak ketat sikit lah. So bila pakai lama-lama ni, dia akan rasa sedikit pressure dekat bahagian atas sini lah. Atas sini sedikit kat bawah sini, dan atas ni pun ada rasa sikit pressure sebabkan dia nak tampung berat Tapi saya pernah je pakai AirPods Max pun berat juga, tapi sebabkan atas ni dia ada dia punya mesh support tu, membuatkan dia dapat tampung keseluruhan berat headphone tu sendiri. Tapi this one kurang sikit lah. Dari segi dia mikrofon, dia ada total about 6 mikrofon in total. So korang boleh dengar lah mikrofon test dia. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So guys, ini adalah cubaan mikrofon daripada headphone Nothing. Nothing headphone 1. So cubaan 1 2 3, cuba cubaan 1 2 3, cuba cubaan 1 2 3, cuba cubaan 1 2 3. Mic dia. Okay, ni mic dia. Okay. Cuba mikrofon, cuba mikrofon 1 2 3. Dari segi sound quality untuk earphone ni, dia pun tune by CAF, dan saya pun boleh agak lah sound quality dia ni lebih ke arah V-shape tuning, sebab saya dah pernah dengar daripada CMF Buds. Tuning dia lebih kurang sama, bass dan treble dia ada sedikit enhance sedikit, tapi still this one dia consider mild V lah, tak terlalu mencanak sangat dekat bahagian bass and mids. So korang out of the box still boleh enjoy kebanyakan semua music genre. Tak kisahlah korang dengar lebih ke arah pop ke, lebih ke arah heavy bass ke, rock ke, semua tu still boleh layan. Vocal still dapat dengar dengan ok, walaupun ada sedikit laid back. So kelebihan untuk yang di headphone ni, korang boleh pergi kat dia punya app dan pergi ke bahagian advanced setting lah, di mana korang boleh dapat full range adjustment lah. Ni contoh saya punya tuning, memang saya akan lebih enhancekan sikit dekat bahagian ni mids, dan sedikit dekat bahagian hujung lah, bass dan juga treble lah, supaya dapat that balance-ish tuning. Korang pun boleh pergi explore pergi dekat bahagian explore sini, dan korang boleh download EQ daripada famous audio file lah. Contohnya saya dah pernah try lah daripada Soundguide, tapi bagi saya dia punya preset sound ni dah cukup lah untuk bagi happy ke semua music listeners happy. Kalau rasa tak cukup, bolehlah pilih yang preset lain, extra bass ke, voice ke, ataupun nak tambah lagi treble ke, ikut pada preference lah. So untuk overall sound quality untuk earphone ni, saya boleh bagi dalam 8/10 lah. Okay, enjoyable, and boleh adjust lagi dekat dalam dia punya app. Dari segi dia punya active noise cancelling dan juga dia punya transparency mode, so ANC dia ni boleh cancel up to 42 dB.
So means kalau korang dekat bunyi yang bising macam bunyi kipas tu memang dah betul dia cut off. But still 42 dB ni tak terlalu tinggi sangat, tapi okey lah untuk reduce down bunyi bising. Kalau korang commute naik train, still dapat turn down sikit. Cuma yalah, dia tak berapa tinggi sangat lah. But still dia bantulah sekali dengan dia punya noise isolation yang cukup bagus. Dia boleh tutup keseluruhan telinga. Tapi saya puji dari segi dia transparency mode memang agak praktikal. Kalau korang nak berbual dengan orang, tak perlu nak cabut earphone, tukar ke transparency. Boleh berbual macam biasa sebab dia punya transparency ni saya boleh bagi dalam 80% natural dan cukup praktikal untuk digunakan. Walaupun kalau compare lah dengan kompetitor lain, macam contoh AirPods Max ke, even AirPods Pro sendiri pun lagi bagus lah dari segi dia punya transparency. But still this one dia boleh bagi very good and practical transparency. So guys, ada konklusinya Nothing Headphone One ni dengan harga dalam RM1099. Dia ada dia punya kelebihan dan juga dia ada dia punya kekurangan. Tapi bagi saya, it is still a good headphone. Dia boleh bagi good tuning. Design pun cantik. Pakai memang auto handsome. Pergi dekat public, orang akan tengok. Practicality, ANC pun ok, transparency pun ok, app pun lagi boleh adjust macam-macam, termasuklah EQ tu is a bonus. Korang boleh adjust ikut kepada korang punya preference dan memang dia memberi efek yang bagus lah. Kiranya kalau ada certain headphone ni, kalau korang tune pun perubahan sound dia tu tak ketara, tapi this one memang betul-betul boleh ubah lah sebabkan dia punya driver ni memang bagus. Full range korang boleh adjust. Perangan dia bagi saya yang paling ketara adalah segi dia punya berat lah. Pakai lama-lama dia rasa berat kepala, so tak selesa in terms of that, tapi fitting ok sajalah. Jadi kalau korang berkenan nak pakai iPhone ni, boleh dapatkan dekat link di bawah. So guys, that's all for this video. I hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video.